kasut emas Fir'aun sudah masuk neraka dulu, Fir'aun belum masuk. Selipar buruk Bilal ibn Rabah sudah berada di syurga sebelum Bilal masuk syurga. Maklumat ini sampai kepada Rasulullah masa perang, masa berada di Madinah. Ini kasut Rasul beritahu ketika mana aku di Isra Mi'rajkan, Allah membawa aku ke syurga. Ketika mana aku berada di situ, aku mendengar bunyi tapak kasut manusia. Aku tanya kepada Jibril, Jibril, bunyi apa tu Jibril? Jibril berjawab, ya Muhammad, itulah kasut Bilal ibn Rabah. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku ketika mana Rasul berada di Mekah, belum hijrah Madinah lagi. Rasul cerita ketika mana berada di Madinah. Bilal bin Rabah masih berada di Mekah, tapi kasutnya sudah masuk ke syurga. Rasul cerita pada Bilal, Bilal, macam mana kasut kau mendahului aku? Apa amalan yang kau buat? Lalu Bilal bin Rabah jawab, ya Rasulullah, malu saya nak berkata. Jadi Bilal bin Rabah menjawab. Sebab Rasul tanya, macam mana Bilal, kasut kau lebih awal masuk syurga banding aku ni Bilal? Bilal jawab, ya Rasulullah, seingat saya amalan yang saya selalu istiqamah ialah amalan berwudu. Saya akan pastikan sebelum saya berwudu, sebelum saya tidur, saya akan berwudu dahulu. Tapi bila saya dah berwudu, saya terfikir pula, kalau dah ambil wudu terus tidur, buat apa saya solat? Sehingga saya rasa letih, saya berhenti solat, saya tidur. Setiap kali bila saya terjaga waktu malam, saya akan bangun, saya akan wudu semula. Bila saya wudu, saya fikir pula, dah ambil wudu ni terus tidur kan rugi. Boleh solat balik semula. Begitulah Rasul, saya tidak pernah tinggal pun sampai ke akhir. Ini Bilal bin Rabah punya jawapan.